Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Ikan triggerfish merupakan sejenis ikan dengan kepelbagaian spesies yang agak banyak. Terdapat lebih daripada 40 spesies ikan triggerfish yang terdapat di perairan tropika dan subtropika di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dalam bahasa Melayu, ada yang memanggilnya ikan jebong. Sering berada pada kedalaman 1 hingga 50 meter. Ia memakan ketam, udang, siput, landa laut dan ikan-ikan kecil. Badannya lepeh dan keras bagaikan perisai. Mempunyai gigi yang sangat kuat untuk memecahkan cengkerang. Sirip dorsal utamanya mempunyai duri yang boleh terkunci sebagai mekanisme pertahanan. Mempunyai warna dan corak badan yang terang dan menarik dalam bentuk jalur atau bintik dengan bentuk bujur yang memanjang. Triggerfish merupakan ikan yang sangat agresif dan cepat marah dalam melindungi wilayahnya. Macam bini kita bila terdapat air Zeus. Triggerfish akan menyerang ikan-ikan lain atau penyelam yang memasuki wilayahnya. Kalau dapat triggerfish masa memancing, hati-hati semasa membuka mata kail kerana giginya sangat kuat dan boleh menggigit jari. Sila hari bulan boleh apply kat OKU.